Tapi ni dia gagal. Sebab dia ingat huruf ni. Memang tak ada dekat Quran, tak ada macam ni. Dia macam ni, bergabung. Okay, ni cuba try. Ni huruf apa? Ini 1, 2, 3 S. Ya. Ini N. Betul. Ini Tengok huruf titik. Titik di manakah kau? T. Ya, betul. Begitulah. Okay. So tengok ini ada tiga suku kata. 3 suku kata. A. So ada 3. Mesti ada 3 huruf. Ni Syah. SY. A. Ini Ini so 1 N. bukan N. 2 titik. Ini 3 titik. TH. TH. Ni THA. Ini S. Kalau kita gabung SYA THA SAN. Jadi Syah Sa San. Ulang balik. Syah Ta. Bukan ta, sa. TH ya. TH. Ta. Betul. San. San. Ulang balik. Syah Ta San. Betul tu. Ni. Terus baca. Gabung terus Google. So 1, 2, 3 S. Betul. Baca terus dengan Sa. Google. Betul. Sa. Ya. Gabung dengan huruf Google. I betul I. ni. THUN. Sun. Sun. Dia macam S tapi sun. Dia S senyum. Muncul sun. Betul. Sun. Kalau you tak muncul tak ada. Sun. Betul. Sun. Kalau sun, kalau S dia sun. Sun bukan dia tapi dia macam sikit-sikit sun. Ini sama juga. Ni 3 titik. Sa. Ni tadi huruf apa? 1 titik bawah. Ba. Ban. B. Jangan ba. B-I-B. B-I. B. Bin. Bukan. Satu je. B. Tu. Tu. Ini ba. Bukan ba. Tangan satu atas. N. Nin. Betul. Nin. Jadi Sa. B. Tu. Nin. Ulang balik. Ta. Tin. Ni B. Bin. B-I-B. B. Tu. Bin. Ni. Tangan kelap ni. Nin. Nin. Okay, ni. Nin. Ini ada berapa huruf? Ada berapa suku kata? Kita 1, 2. Ni bukan. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa ada 5 huruf ni. Dia biasa begitu. Macam contohnya di sini kan. Nak tahu berapa suku kata, kita kira huruf vokal. 1, 2, 3. So 3 suku kata. Di sini. 3. Usahawan. 1, 2, kita huruf vokal. Kan ini baris letak ni U A ada. Ni 1, 2, 3, 4. So kita usahawan 4. Sama je. Ni jutawan. 1, 2, 3. So jutawan. Jadi kalau dalam Quran pun sama juga. You kira huruf ni vokal. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ada 5. Ni SY. Ni N, nasi. Ni ya, Y. Ni TH, sa. TH lah. Ni S. Ni S, Y, U. Shu. Ni and I. Ni U, Y, U. Ni sa. Ni TH, A, sa. Sa. Ni san. San. Okay, last sekali. Dia jangan takut bila tengok Quran, dia takut. Sebab apa saya nak biasakan you dengan naik kursi. Siapa yang apa tu? Okay, you tengok ni. Ini huruf apa ni? Ini huruf N. Betul. Ni. You tengok, you gerak tangan. Boleh ingat. Tangan kat bawah. F. Ni. Tangan bawah.
Dua titik. Y. Betul. Tangan kena gerak. Tangan kena gerak. Ada bulat. Memang ada satu titik. Satu titik. F. Filem. Ni. T. Betul. Satu titik. Tangan kena gerak. N. Ya betul. N. Gitu. Itu you kalau gerak selalu memang ingatlah ni. Dua titik. Gerak tangan. Y. Betul. Y. N. Betul. Bulat. Ikut je. Ikut tu. Apa dia? F. Betul. N. Betul. F. Betul. Y. Betul. Tangan. Satu tangan. Satu tangan je. N. Nasi. N. Betul. Ni belum yang tak ajar tak payah. Ni. Ini. B. Bar. Betul. Jangan bar. B. Jangan ingat bar. B. Okay, B. Dua titik gerak tangan. Y. Betul. N. Okey. Sekarang cuba baca yang kita dah bariskan. Ni bunyi apa? Ini satu, ni dua. Dua suku kata je. Ni T-I-T-N-A. Jadi Tina. Tina. Tadi you baca T, ni N, nasi. Tapi sekarang ni gabung dengan vokal T-I-N-A. Tina. Okey, yang ni pula. Satu, dua. Dua suku kata. Satu, dua. Na. N-A. Betul. Ni. Yang saya tunjuk ni. Fa. Betul. Jadi na, fa. Gitu. Na, fa. Okey, ni pula. Satu, dua, tiga, empat. Baca. Satu. Na. Betul. Dua. Fa. Fi. Betul. Fi. Ini. Ni tak payah. Dia dah ni. Tiga. Ni. Na. Betul. Ni. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Nu. Betul. Ba. Salah. B. Betul. B. Nin. Salah. Ni berapa? Betul. N. Betul. Dia tadi awan. Oh. Bukan Nan. Okey, jom kita tengok muka surat lain. Ni muka surat 94 tau. Okay. You tengok ni. 252. Tengok, muka surat 252 ni dah besar, dah banyak ni tau. 252. Okey, you baca ni. Ni baca. Bunyi apa ni? F. A. Fa. Bukan ni. 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 T. Betul, tapi gabung dengan vokal. Ta. Betul. Nu. Betul. Fu. Bukan. Dua titik dengan dada bulat. Kop. Ya, betul. Q-U. Ku. Betul. Ku. Ni. Ni. Bukan nu. Buah B. Bu. B-U. B. Bu. 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 Ini. Kalau kat bawah ni. No, satu titik. Kat bawah. Satu titik. Satu tangan je. You gerakkan satu tangan. Bang. Gerak. Ikan. B. 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 Oh. B air. B. Ni. Bin. Nun. Nun. Bukan. You gerak tangan. Satu titik satu tangan. Bukan kat bawah. Apa?
Bin. Betul. BI. BI. Betul. Bin. Ni. Gerak tangan. Dua tangan. Tu, ta. Betul. Ni. Nu. Betul. Ni. Tak, dia ada bulat. Buat bulat dulu. Buat bulat. Buat bulat. Okey. Bunyi apa? Ku. Betul. Ku. Ni. Ku. Ni bu. Betul. Dah lah. Macam. Mencabar Ustaz. Memang mencabar tapi setakat ni you punya improvement sangat jauh. Okey. Apa pandangan you? Saya rasa kalau guna kaedah ni semua orang pun boleh belajar. Ya. Kalau saya sendiri boleh mesti ramai. Betul. Amazing kan? Okay. Cuma saya rasa you kena ada buku lah. Ya. Kalau saya ajar you tak buat latihan, you tak yakin. Betul. Bila you buat latihan, untuk makluman tuan-tuan, penonton-penonton, kita ada bakul kuning ya. Oh, tak ada. Okey, kepada tuan-tuan yang nak join. Okey. Siapa nak join? Kalau ada siapa nak join lah. Saya akan adakan satu seminar. Seminar ni khas kepada orang yang betul-betul nak belajar. Tarikh 8 bulan 10. 8 bulan 10, pukul 9 malam. Isi borang cepat. Isi borang. InsyaAllah saya akan cuba adakan anda. Untuk anda tak pandai, kalau datin yang tak pandai langsung, boleh, rasa macam mana? Mustahil tak boleh kan? Ini semua ilmu Allah lah. Okey, jangan tangguh-tangguh. Okey, terima kasih. Nanti kita sambung balik. Nanti saya cuba dapatkan buku ni. Buku ni kalau ada malam ni, you rezeki lah. You buat latihan. Okey, boleh Ustaz. Tapi you kena pakai pensel tu. Jangan pakai pen. Boleh. Nanti saya bagi latihan.